Kakak. Sini kakak. Yang ini kena beli tak? Okay, kakak, makcik, atuk, nenek apa semua kena beli ni. Kena beli ni. Ini barang baik ni. Ini adalah bekas sabun tau. So bila beli dapat macam ni tapi sabun tak dapat lah. So yang ini bekas sabun ni macam mana? Okay, tak apa, saya review. Ini barang baik tau. Ini barang dekat kedai duit je tak ada. Ini barang ada dekat dalam beg kuning saya saja ni. So, ni barang macam ni. Bila beli, okay, akan dapat barang ni macam ni. Satu set. Siap dengan dia punya kepala dia, siap dengan bekas ni. Ni sabun letak dalam ni saja. Maksudnya bila kita beli sabun macam ni, kita letakkan dalam ni, kita pasang penutup dia macam ni, okay. Lepas tu kalau kita nak guna, contoh, kita letakkan sabun basuh pinggan ke, sabun apa semua kita letak ni. Span, dia bagi sekali. Letakkan span kat sini, letakkan air sikit kat sini. Dah. Macam kita basuh pinggan biasa, letak air, lepas tu kita picit sabun. Dah. Picit sabun dalam ni dah. Letak sini dah boleh dah. Nampak tak? Bagus tak? Bagus. Ini letak dekat sebelah sinki. Macam ni. Nak pakai sabun, letak picit. Cit. Dah keluar. Simple lah. Idea simple. Tapi barang baik lah. Kan? Barang baik kot. So yang ini, kakak, minta tolong dah. Mak, minta tolong lah. Belilah satu. Barang harga tak mahal. Tekan beg kuning. Tengok, tekan beg kuning tu. Tengok berapa harga dia. Sungguh saya cakap. Harga barang tak mahal. Tapi barang memang betul-betul function. Barang memang betul-betul jadi. Ini adalah bekas sabun. Automatik. Tak payah nak tuang-tuang. Letak je bekas sabun kat dalam. Picit. Dia keluar sabun sendiri. So yang ini saya bagi jaminan. Kalau suruh saya rating. Bang, rating sikit bang. 1 sampai 10 berapa? Saya bagi 9. 9/10 barang ni. Kualiti plastik dia pun tahan. Dia punya dispenser, dia pun sabun dia keluar cantik. Function dia confirm meletup. So yang ni aku letakkan dalam beg kuning. Kalau nak pergi ambil kat dalam beg kuning saya. Jangan pergi beli ambil dekat beg kuning orang lain pula. Ambil dekat dalam beg kuning saya. Tapi kalau tak ada beg kuning, pergi tengok dekat ruang komen. Saya letakkan dekat ruang komen dia punya beg kuning dia tu. Okay, so yang ni saya tinggalkan dulu. Tapi beg sabun ni saya letak dekat dalam beg kuning. Okay, pergi ambil sekarang. Assalamualaikum.